Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Burning Wheels. So sekarang aku berada di depan KLCC bersama dengan siapa? Siapa yang ada dengan aku? Macam kenal je. Apa kita buat kat sini? Aku rasa kita salah channel ni. Kita orang sesat ni. Kita salah channel ni. Salah channel. Alamak. Ni bukan channel APM bukan? Kita sekarang dengan Burning Wheels. Okay, Sekali lagi. Burning Wheels. Berlemak saya bunyi dia. Okay, kita lagi mana hari ni? Okay guys, aku cakap okay lah. Sebab tadi saya nak ikut jalan dekat, tapi tak tahulah road kita ni nak ikut jalan jauh. Tak tahu So kenapa. basically kita akan ikut highway baru-baru tau, tapi menghala ke selatan lah. So basically hari ni perjalanan kita, sebab aku dah lama tak jumpa Andrew. Yes, lama rindu. Last jumpa masa bila 3 minggu ada ke? 3 minggu. Ni lah. Kita pergi KL tu. Kita pergi KL yang Kita pergi Thailand. Thailand Lepas tu kita ada pergi ride pergi KL, pergi apa? Antirani. Antirani. 3 minggu. Cuma 3 minggu je. Tapi rindu dia lain macam. Diam. Aku cakap. Jangan. So kita akan bergerak daripada KLCC. Kita RV kat KLCC ni guys. So kita akan pergi minum kopi Manso. Yes. Dekat Paroi. Paroi. Lebih kurang lah. Paroi Manso Jalan nak ke Pilar tu kan. So kita akan ikut highway Akleh. And then kita akan masuk apa tadi? EKVE. 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 Tu lah, saya kita pun tak akan pernah dengar. Saya selalu ikut, dengar EKVE je. So lepas tu kita akan masuk Lekas. Jadi highway, kita akan jalan highway dengan tenangnya. So aku nak bawa dorang ride kat tempat gelap guys. Okay, Sebab kita ikut je lah. ini orang dengan sini orang duduk penakut. Kita tengok je apa jadi. Malam ni kita orang jadi Ghostbuster. Biar dia kat depan, kita kat belakang dulu. Begitu. Tapi yang penting guys, saya tak review lagi motor Andrew, motor baru Andrew. So nanti dah sampai sana baru kita review lah. So sekarang ni tengok dulu. Jangan Dari percaya jauh. guys. Ini jangan percaya, bukan 103 guys. Itu dah upgrade tu. Casing je. Itu dah upgrade stage apa? Stage apa Andrew? Stage 18. Stage 18. Stage 18. Tapi dia engine masih 103. Mana masuk bateri. Okay, tak apa. Casing 103 guys. Kejap lagi kita pergi. Nanti baru kita review motor baru Andrew. Okay, bye-bye. Tapi Nanti minyak berdiri bayar, tapi lepas subscriber dah 100,000. Sekarang ni bayar minyak view. pun dia bayar. Makanan RPM bayar. Okay guys, kita dah sampai dekat Kopi Manso. Jalan tadi terbaik guys.
Dah lah sejuk. Lepas tu kona-kona seronok sebut. Okay, sampai ni je Kopi Mansur. So kopi dia power. Jari tengok. Kita order kopi dia macam mana. Alright. Okay, dah sampai guys. Sop kambing. Andrew pun sop kambing. Aidil pun sop kambing. Sebenarnya kat sini dia dah naik taraf tau, which is sangat bagus and very systematic. Tahu tak apa? Dia pakai Last time, sistem nombor. Dia pakai sistem nombor apa semua. Best lah, bagus lah. Menu pakai QR. Menu dia pun dah banyak guys. Kalau dulu kopi je, sekarang ada sop ayam, sop kambing, nasi lemak, mi udang, Tapi sini ada mi udang. kopi power. Belakang ni. Mi udang kat belakang ni. Bukan kan? Mi udang ada mi udang sedap. Oh, dia tu sebelah sana. Oh, bukan kedai ni lah. Ni. Tak Sedap seronok ni. perangai. Sedap tak? Sedap. Ni dengan Aunty Rani masih sedap lagi? Hati Rani ya. Aunty Rani lah. Ni tetap dia. Aunty Rani tetap dia hati. Power tu. Siapa nak try boleh try kat Ampang. Atas bukit. Ni sop style yang Aunty Rani style mamak. Ni style Melayu sikit. Pasal sikit. Hati Rani is the party. Wow. Power guys. Sedap. Terasa kambing dia. Dan dia ada ni, nampak ni. Dia ada apa? Cendawan. Jarang-jarang sup ada cendawan. Okay, rasa lagi. Sedap. Air je tak sampai lagi. Tunggu air. Kopi power. Kopi apa? Kopi apa tadi kita order? Kopi Mansur, kopi power. kopi Pak Mansur power. Kita tengok power tak power kejap lagi, kita tengok. Okay guys, kopi dah sampai. YouTube. Ni kopi dia. Melikat guys kopi dia. Kopi ni idea punya lah, ni saya punya. Saya orang muda minum air ais. Ni orang tua. Nah, kopi orang tua. Kita rasa. Power guys, pekat gila. Kopi, dia rasa macam Soya bean. kopi. Kau tu ada rasa coklat sikit. Tapi iya ke? Yang atas tu Kau coklat. try lah. Sama je. Sedap tu. Dia koko. Cuba kacau-kacau sikit. Ui. Gila lah. Memang pekat, memang power lah. Memang pekat tu. Atas tu koko lah. Tu Milo. Aku rasa Koko. Betul lah, rasa coklat sikit. Okay, try. Jom try sikit. Sedap kan? Sila. Padu tu. Kau rasa ais ni pun sedap tu. kopi, rasa koko pun ada. Yang ni tebal. Sedap. Coklat pun ada. Sedap. Ni kena Tapi try. presentation dia lagi cantik lah. Yang ni macam biasa sikit lah. Yang ni nampak tak ais lah. Tapi memang old school lah. Tapi sedap lah. Lembik minum Tapi air. tu lah, ni orang tua ni kopi lah. Saya orang KL. Ni orang muda je minum air. Orang muda je minum ais. Tapi sedap. Sedap. So dia tak guna gula tau. Cuba beritahu kau. Dia tak guna gula, dia guna madu asli. Madu So that's ke? why that's why dia punya manis tu is manis yang selamat. And plus apa tau? Kita orang pun sedap. Sedap tu bawah tu. Ya. Tu ni bawah dia. Bawah dia punya coklat. Aduh. Sedap gila tu. Tak sangka aku. Nak buat KL lah. Harga dia yang ni kalau ais RM11. Kalau ideal punya RM10. Boleh try tu. Okay, makan sop kambing lagi sekali. Dia rasa macam dia sop Melayu tapi dia ada mamak sikit. Aku cakap kat sana. Dia mix antara Melayu dengan mamak. Kalau kita pergi Aunty Rani dia memang rasa sop mamak. Dan ni sop Melayu campur mamak. Tak tahu macam mana nak describe tapi sedap lah. Dah apa nak cakap? Tapi sebenarnya guys, Dia tengah enjoy kopi. Kalau nak tahu kan, ni kopi yang berkhasiat tau. So Dia dia tahu sebenarnya susu. Dia tahu susu. Dia tak rasa susu tau. Dia koko. Mantap. Mantap tak Andrew? Mantap. Mantap. Kita makan dulu. You subscriber.
Okay guys, dah habis makan. So kita orang nak beransur, kita pergi Seremban pula. Pusing-pusing Seremban. Lepas tu balik. Kita tunggu Andrew kita tanah sekejap. Banyak motor guys, tadi bersepah motor kat sini. Nampak bersepah ha? Sekarang banyak yang dah balik. Sebab dia berterabur parking, sebab tu bersepah. Okay, jumpa dekat Seremban. Okay guys, kita berada di Petronas area Seremban. So sekarang kita nak review motor Andrew. Ni motor pinjam. Motor pinjam. Kontrak dia habis bulan 6 ni kontrak Hari tu habis. aku interview motor kau Sportster. Aku tanya, lepas ni nak angkat motor apa? Kau cakap street glide. Faham lah, berapa bulan lepas tu terus angkat street glide. Gila. Rezeki di depan mata. Okay, ni street glide apa Andrew? Ni street glide. Sebenarnya dia Ultra ni, street glide ni. Ultra glide. Buat bagger style lah. Dia Ultra 2012. 2012. Lepas tu dia previous owner tu, dia buat bagger. Dia ada box extension semua, ada cabut lah. Sebab Dia convert daripada Ultra jadi street glide lah. jadi street glide. Tapi Sebab kalau biasa, kalau Ultra depan dia ada macam lampu yang signal dia tu kan. tapi Cuma dah cabut lah. dia punya magat sama Magat dia sama. Magat memang Ultra ni. Rim pun ori lah. Rim Kalau street glide punya magat lain. kalau street glide yang betul je. Tadi ni lain. Nak tukar. So ini Ultra punya. Ultra punya magat. And then rim dia pun 17. Yes. So yang ni nanti I akan ubah rim dia di 19. 21 macam Cerita lah special sikit kenapa colour ni. Kenapa yang colour tu? Colour ori dia sebenarnya warna hitam tau. Tak, ni original colour. Tak, dia tukar dengan owner lama. Oh. Owner lama Oh, kau dah warna member hitam. Dia warna hitam. Tapi member dia tak nak yang cover set ini dia tukar. Oh, tapi ni daripada cover set original lah, bukannya Original ni. Oh, original punya cover set. Tapi kalau pagi you akan nampak honeycomb kat sini. Oh, honeycomb Sekarang nampak glitter-glitter lah. Tak nampak boleh pagi. Nampak. Ni boleh nampak. Nampak nampak. Ada honeycomb. Ada lah, tapi pagi dia akan nampak sikit lah. Dia glitter plus ada honeycomb sikit guys. Dia ada Kita honeycomb. walk around jap. So orang yang bawa pun rasa manis-manis. Walk around motor dia. So motor dia Dah pakai banyak dia buat. YSS punya suspension. Lepas tu lampu belakang dia patut macam Ni dah CBO macam tu, lah. rasa macam idea punya. Idea punya. Dia dah Tukar tukar CBO punya. Diorang panggil ni fascia. Lepas tu daripada belakang lah kita start lah. Exhaust obviously dia dah tukar lah. Standard. Lepas tu dah tukar pakai YSS. Exhaust CFR. CFR. Dah dia punya header. Itu dah tak pasti lah dia pakai apa. Header standard apa? Tak tahu Ke tukar? lah, tapi dia korek je lah. Aku rasa dia tukar, tapi aku tak tahu dia pakai apa. Tapi exhaust bunyi ni dia memang bunyi rabak teruk lah, rabak Bass teruk lah, bass. Cuba start jap, cuba start. Dia punya Kita dengar punya exhaust jap. yang ada gear. Dengar guys, meletup-letup. Rem sikit. Kau bunyi dia bunyi kan? Rem sikit. Gila. Kuat nak mampus kan exhaust dia. Aku silap dulu sebelah dia. Sakit telinga aku. Masa orang Eh. ni pun boleh. Dah. Okay. Okey. Lepas tu motor ni dah. Ni bukan standard kan, material dah stage 2. Sebenarnya motor ni standard. Motor ni dah stage 2 sebab tu bunyi dia rup. Sebenarnya motor dia modified lah. Dia dah buka, dia dah buat stage 2 cam. Cam dia pakai cam SNS. Cam dah Dia dah SNS. buat ni. Lepas tu tuner dah pakai Screaming Eagle Super tuner. Yang old school Eagle. sikit lah, warna orange tu. Ni tahun 2012 kan. So dia pakai yang warna pakai orange Super tu. tuner warna orange. Frame maker. Nak tukar juga. Air cleaner pun dah tukar yang apa? Big Breeder. Ni air cleaner apa ni? Aku rasa Lenners ni. Lennox kan? Ni ada? Tahu. Dia sekali dengan ni set dia kepala tongkrak. Then apa lagi Andrew yang kau buat? Kalau dia tukar, kalau ikutkan obviously plug lah, kita nampak dia punya colour kan. Double plug dah pakai screen mirror benda kita double plug. Ini ya. Lepas tu Then ini ni screw ni tukar kelgul. ni kejap lagi I akan tukar, nanti I akan tunjuk gambar. Motor ni bulan 5
Dalam bulan 8 ni tengok motor ni jadi lain pula. Oh, Sebab motor ni owner yang lama dia minat bagger. So dia buat style bagger. So saya So, punya sekarang ni, style you nak buat apa? Club style? I akan buat club style juga. Sebab Yeah. my Sportster tu club style. Dan I punya style ni I suka club style. Dia punya style lah gaya. Memang club style lah. So bila club style, crash bar kena tukar club style, club style. Ya, crash bar kena tukar yang sebatang lah. Ada sebatang tu. Lepas tu board ni semua nak tukar. Board ni semua dia akan tukar. Ni dalam set dia 2008 lah. So colour kau akan maintain kali ni ke tukar kali lain? Colour dia akan jadi colour ni. Gambar dia. Seat pun seat CBO. Ni seat bayi Ni seat bayi. Si Saderman ada kat rumah tapi tak comfy orang belakang. Yang ni sedap sikit duduk lah. Seat Saderman tu tak berapa sesuai untuk terhadap jauh. Dia dah ada ni. So senang nak connect dengan phone. So apa Apple CarPlay boleh ada kat sini je. Dan ada radio. Yang ni yang tahun 2012 dia punya infotainment dia macam ni. Dia pakai radio macam radio kereta lah. Macam radio kereta pakai macam tu. digital lah dia. Dia still pakai analog lagi. Mana tadi gambar? Okay, ni gambar dia. So colour dia I akan buat Nando Grey. Nado Grey. Macam saya kata buat club style akan jadi macam ni lah. So banyak perubahan lah nak buat. Costing pun banyak lah. Tapi yang I boleh buat crash bar. So ni kan rap ke kocak tadi? Rap. Rap Nado Sebab Grey. I tak nak ni Ya, colour ni original kan? Original. Kalau you tengok daripada tepi you nampak macam pearl. Ya tu sparkle dia. So macam sayang lah kalau I tembak ni. So I nak rap lah. So just rap ke? Kalau rindu balik boleh buka je rap. Betul lah. Double sun tu tukar. Tapi kau ada ni kan? Kau ada exhaust satu lagi kan? Ada. Sama. Nanti kita berada. Exhaust PDR. Sama macam exhaust ni. Cuma nanti motor ni kalau pasang exhaust yang tu dia tak adalah terkeluar kat belakang ni. Dia kat sebelah je. Dia keluar sebelah sini sahaja. Bunyi dia I tak tahu lah jadi bunyi Sportster ke. Tapi kalau yang dia ni sakit telinga lah. yang ni pun dah parah. Kalau tukar yang tu, lagi parah lah jadi dia. Tu orang pekak boleh dengar. Ini pun dah bekak. Andrew dengan exhaust menjerit tak boleh dipisahkan. Daripada Sportster sampai ke Street Glide. I nak try tengok pula bunyi motor dia. dia NVX. NVX pun sama. NVX pun bunyi. NVX pun ada speaker tau. Dia bunyi tu untuk keselamatan sebenarnya tau. Orang tahu kita orang datang. Orang dengar alert. Oh ada motor. Kalau dia sunyi sangat, orang tak tahu. Aku nak tanya ni apa benda? Ni. Ni dia punya previous ni aku tak tahu ni sebenarnya untuk apa. Dia plug untuk charge. Ni untuk apa Din? Kalau charging belah tepi. Ni I tak tahu untuk apa sebenarnya. Dia macam ada hose. Sebab dia motor Electra dulu. Ada dia punya function. Oh, ni ada something lah ni. Ada something lah function dia. Tapi kan, Lepas tu Tapi tak tahu apa tapi benda. yang ni aku boleh buka dia punya. Saya. ya try. Sama. Ni Ni aku aku punya punya kunci kan. Ha. Saya boleh. Cuy. Boleh Macam mana boleh sama? Pegang Okay. Eh, Oh my boleh. god. So, Apa sebenarnya pemicu? Bagus lah sebenarnya. sebenarnya macam ni. Kalau Kalau member kawan-kawan terlupa nak buat kunci, Oh. hanya touring saja yang boleh. Boleh pakai, boleh buka. Try kau punya. Mana boleh? Aku tak ada, aku lain. Aku lock aku power sikit. Motor mahal-mahal tak ada lock. Macam ni. Ada lock dah ada. Mana boleh buka? Boleh ah? Tak boleh. Kau pusing ah. Takkan boleh pusing buka ni. Anti-social lah motor diorang. Oh tapi kira semua touring boleh pakai lah. Boleh. So kalau kawan-kawan lupa nak bawa, Macam tu lah kita bagi touring buddies. ya. So ni dah tukar gold punya Dah tukar. nut screw, Nanti nut cover. engine cover tu semua nak tukar hitam lah. Engine cover ni kau nak tukar, tak nak main chrome lah. Tak nak aku. Kau nak buat hitam ke lah. Banyak lah. Tapi banyak cost lah. Dia beli cover je lah. So the ori one I tak tembak So lah. ni head ni kau nak tukar? Tak, head ni stick chrome kat ke apa? Head tu Ni memang original 103. biar je lah. Tengok lah macam mana. Tapi 103 memang tak ada kali hitam. Ada. Ada juga. I think black trim start daripada 107. Oh 107 baru ada bateri. Rasa lah, rasa Dia kalau tembak salah. lah macam tu. Tapi kalau perasan kan, ini bentuk 103 dan itu bentuk M8. Yelah dia bulat sikit M8. M8 bulat. Yang ni je petak-petak sikit. So Tapi brake orang kata disc, ni brake disc kanan kiri. engine M8 dengan twin cam 103, bunyi dia kalau M8 tak dapat bunyi macam ni. Tak dapat. Betul tak? Betul. Itu yang orang Yang kata ni, lah kan. yang ni guys, motor ni dah lah twin cam. Lepas tu stage 2 pula, itu yang bunyi parah gila. Dia punya bunyi tu seketul-seketul tu yang bagus lah. Dia pap sebab cam dia tinggi. Kalau M8
kena buat stage 2 baru boleh dapat. Tapi pun tak dapat bunyi macam ni. Betul lah. Tak dapat agak. Dia tak sesedap motor ni lah. Yang ni memang letak-letak siut. Macam. Lepas tu ni radio pun dia dah buat dah. Oh, radio dah tukar. Radio apa? Kat dalam. Ada app. Oh, okey. Amplifier source. Kek ni jangan tengok. Radio dah ada M, alamak tak nampak. Bang itu. Dah ada M kat sini. Tak ada M. I tak tahu ni brand ni. More apa ni? MB quality. Itulah Tapi guys. speaker tu aquatic. Oh, speaker aquatic. So speaker boleh dapat sedap. Orang pekak ni. Tapi memang kuat lah. Exhaust kuat, speaker kuat. So sebenarnya motor ni dapat dah okey lah. Engine I takkan custom sebab dah stage 2. Ya, Kemudian stage 3 I tak buat lah sebab costing tu tinggi. And then Ini pun dah okey dah. Dah stage 2 pun bunyi, cukup dah lah parak sebenarnya. dah. Dah enough Tapi lah. untung lah you dapat memang dah stage 2. Dapat harga pun I boleh katakan below 70. Harga jackpot lah. Harga jackpot. Owner nak Jackpot. lepas Owner dia saya kenal. Owner dia power jaga motor. I rasa motor ni ramai orang kenal ya owner dia ni. Sebab nombor dia. So motor macam ni stage 2 below 70k. So memang terbaik lah. Jarang nak dapat. Susah nak dapat lah. Tapi kalau ada aku tengok yang apa 103 tapi tawatan sikit lah 2015, 2016 Pun harga dalam 100 Tapi ada. sebenarnya nak tengok tak dia punya M dalam ni? Cuba tengok sekejap. Kenapa? Asal lu. Jadi lah so far kalau I buat pun kosmetik lah. Kosmetik je lah. I sekarang pantang rim dia. Sebab harga dia besar sangat. Sebab ni I nak pakai tayar dia sampai habis dulu. Dah nak habis dah baru tukar Tukar rim. Rim costing lebih lah 7,000, 8,000 lah depan belakang dan dia. Rim memang mahal ni. Accessory lah, engine I dah tak buat lah sebab dah buat ni dah okey. Box pun dah tak payah pakai kot yang Dia ada extension kan. extension, ada buka. Dia macam buka buka, angin dia punya line ni. Dia dah macam ideal lah. Macam ideal. Ada kat rumah benda tu, I tak pasal. Tapi kalau style kena extension. pendek lah. Dia macam ni curve. Dia extension. Saya ni original. Ni original sebab ni special. Dia punya original special. Yang ni extension tapi kalau untuk club style better macam ni lah. Tak ada panjang-panjang kan. So untuk dia ni, motor you apa you nak modify lepas ni? Motor saya. Motor Takkan saya. macam ni je. Motor saya tadi guys. Tadi saya Kona. Sagak guys, cuak tu. Aku pun tak tahu aku sagak apa. Kona serak, ui, seram tu. Ni tak mungkin. Dia sini apa sini lah. Tak tahu apa benda yang sagak kan. Ni tak mungkin dia sebab dia nak Kalau kena kata apa nama dia, crash bar. Ui, kau sangat kalau crash bar betul baring tu kan. Rubber kau ni dah. Aku rasa tongkat lah. Cuba tengok, tongkat tu ada calak. Tak ada tak? Mungkin lah tongkat lah. Aku rasa side mirror lah. Side mirror power sangat. Ya, dia, Tapi jalan tadi best guys. Tadi saya ingat saya nak lalu elite je lah kan. Buat apa nak lalu jauh-jauh. Ini road captain kita punya idea. Dia suruh masuk KL dulu. Apalah nak Masuk dia macam apa hal nak RP kat KL. Kita nak pergi nilai. minum kopi ais. Kita nak pergi nilai. Nak pergi nilai pula. Kita nak pergi Negeri Sembilan. Lepas tu dia suruh RP dekat KL. Kenapa nak RP kat KL? Jauh betul. dia nak tengok view KLCC. Rupanya dia nak bawa jalan baik. Dia sebenarnya nak Tengok footage tu. Dia nak tengok view KLCC sebab dia bawa madu kat belakang. Madu. Jangan cakap Bukan madu. Bukan madu. Apa? Madu nombor 2. Tu tengah duduk. Dina semua okey. Habis ni. Macam-macam. Okey dah good. Okay guys, sampai di situ saja episod kali ni. Jumpa anda di episod akan datang. So, kali ni kita punya main karakter dia Andrew. So, jangan lupa apa Andrew? Andrew. Jangan lupa. Jangan Jangan lupa apa? Sorry lah rasa lah tak sama. Ingat ni. Ingat. Aku dah pening lah. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like, share. Burning wheel. Ya. Turn on notification punya bell tu. Okay lah. So kita orang pun nak gerak balik. Jumpa anda di next episode. Assalamualaikum.